juga korang ya. Okey, jumpa lagi dengan orang niaga ni dengan batu bersurat poneglyph. Ada juga kerja-kerja kontraktor di sini tau. Buat kot futsal betul barangkali besar je tempatnya kan ada. Walaupun aku gerak seorang-seorang time ni, tapi aku tak pernah rasa sunyi sebab Allah kan ada. Dan sepanjang trek ni juga ramai orang lalu lalang tau. Tak perlu risau ada beruang ke apa, ada melumbu kat sini pun semuanya baik. Okey, sekarang ni trek dia akan menurun saja sampai ke bawah gunung ni, sampai ke sungai lah. Tapi turun ni lah yang selalunya kena hati-hati sebab kakak ada efek pada lutut aku tau. Time ni rasa sakit sikit dah sebenarnya. Aku lupa nak bawa guide lutut macam nak macam mana, badan pun dah start sakit kat belakang ni. Macam betul lah. Okey, sambung lagi jalan melalui hutan-hutan belantara. Slow je aku turun ke bawah ni. Serius bahaya sesangat pakai slipper ni. Sebabnya batu-batu kecil ni kalau pijaknya boleh tergelincir jatuh ke bawah guling-guling tau. Aku pun tak ada kasut tadi ni. Kasut aku kan baru dirawat pagi tadi kan. Esok insyaAllah aku pakai balik lah. Buat sekarang aku kena slow-slow lah berjalan. Ada mengharapkan kebolehan kasut kuning ni 100%. Alhamdulillah sampai dah aku di bawah sekali. Kejap je nak turun ni, mudah sesangat sebenarnya. Time ni aku duduk rehat je dekat kedai area makan bawah ni. Tak lama lepas tu rasa lapar, tiba-tiba puyuk ni. Mana taknya aku tak makan daripada dekat Namci Bazar tadi. Lepas aku order lah sup je time ni, ringan-ringan je, tak boleh yang berat terus. Nanti tak tahu nak berlabur susah kat atas gunung ni, goblok. And then sambung lagi aku jalan melalui jambatan gantung kali ni. Tapi sabar set dulu kat sini, tengah ya lalu kan. Tak kuat gila, kukus sekali jambatan ni tau. Haiwan-haiwan berat 1 tan semuanya boleh lalu. Takkanlah aku yang ringan ni tak nak gayut, kemon lah weh. Aku lepas juga akhirnya aku boleh mengatasi ketakutan ini. Seperti biasalah time hiking ni, kalau korang nak tahu, kalau kita dah turun banyak, kita akan pasti naik lepas ni banyak, goblok. Sekarang ni kau tengok ni, aku kena naik atas, gila aku tak tahu sampai mana. Macam wai shinshan kau. Nak tahu sebagaimana rasanya kekoyakan aku nak naik ni. Kita sambung lagi dekat part yang seterusnya. Jangan lupa untuk bantu follow saya dan tekan-tekanlah semua sekali. Bye bye.